ketiga tentang soalan bahawa kerja-kerja ini harus dilakukan oleh kontraktor tempatan. Saya rasa Dato' Syahrul telah pun sebut tadi, ini akan diberikan keutamaan kepada kontraktor tempatan. Projek sebesar ini, seperti yang kita semua tahu, akan menggerakkan dan menjadi pembangkit kepada ekonomi, bukan sahaja di seberang tapi di seluruh Pulau Pinang. So memang kita akan memastikan kontraktor tempatan akan memberikan keutamaan. Dan seperti yang saya selalu sebut, bila kita jalankan tender terbuka, bila kita mulakan sistem tender terbuka, ada setengah pihak yang menyatakan bahawa ini akan membunuh kontraktor Melayu berterang. Tapi 5 tahun ini telah buktikan yang kebanyakan kontraktor ini diperolehi oleh kontraktor Melayu, menunjukkan bahawa bukan seperti yang kita persepsi negatif tentang kontraktor Melayu. Kontraktor Melayu memang boleh buat kerja. Yang tak boleh buat kerja ialah kontraktor BN, semua tak guna langsung. Itu yang membawa parah kepada kita semua. Yang kontraktor boleh buat kerja, kontraktor Melayu yang benar-benar boleh buat kerja. Tengok tender terbuka paling besar di Pulau Pinang, dimenangi oleh Dato' Syahrul. Kalau you tanya orang UMNO, dia cakap ini bukan Melayu. Kenapa? Dia bukan UMNO. Bukan UMNO, bukan Melayu. Tapi saya rasa rakyat tahu sebenarnya. Yang penting bukan lihat kaum, bukan lihat latar belakang. Yang penting lihat kemampuan, sama ada beliau boleh buat kerja atau tak boleh buat kerja. Ini saya rasa adalah paling penting untuk rakyat kita. So, akhirnya, sebagai penutup, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang datang, khususnya daripada pasukan saya dan juga pihak kerajaan negeri yang mengajukan program ini. Dan saya rasa input seperti ini adalah sangat bagus, sangat bermanfaat kerana membolehkan interaksi sedemikian. Kerana sebelum ini, dialog sedemikian tak pernah dilakukan. Penjelasan tak pernah diberikan. Dia ikut suka hati dia saja. Tapi di sini kita dengar pandangan yang ditimbulkan dan tentu akan mengambil kira input-input yang diberikan. So saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang datang. Dan marilah kita bersama-sama bekerja keras untuk memastikan Pulau Pinang terus jadi bersih, hijau, selamat dan sihat. Sekian.